Untuk Vios GRS HEV sudah nak sampai. So ada apa beza dengan yang Vios G-Spec? Jom ikut tunjukkan satu-satu. Okay, untuk yang GRS ni dia pakai engine hybrid juga tau. So dia lebih sporty dan tak lagi jimat minyak. Okay, kita cakap fuel consumption dia sudah ada beza dengan yang biasa. So yang ni 1 liter dia boleh jalan 27.7 km. Maksudnya you full tank boleh jalan sampai 900 lebih hingga 1000, tak ada masalah. Lepas tu kita tengok luaran dia pun sudah ada beza. Kita kat bumper dia nampak lagi sporty, lagi handsome, dan dia punya body kit pun ada beza sikit lah untuk design dia. Untuk sport rim dia masih sama 17 inci, tapi design dia ada beza. Lepas tu dia warna hitam, so nampak lagi sport. Tak payah nak tukar-tukar sport rim dah. Okay, kalau untuk interior pula dia punya seat sudah ada beza. Okay, dia bukan leather sahaja, tapi tengah-tengah dia ada tampar seat. So yang kereta sport car tu baru akan pakai yang jenis macam ni lah. So dia ada pada GRS sahaja. Lepas tu dia ada logo GR dekat seat dia, dekat carpet dia, dekat steering dia, dekat push start button dia. Player pun dia ada tukar jadi 10.1 inci punya. Sama juga dia ada Apple CarPlay, Android Auto dan 360 camera. Meter dia tetap sama, cuma ni tetapkan lagi satu details untuk yang hybrid. So korang boleh nampak dekat hybrid system tu macam mana nak pakai minyak ke pakai bateri dia kan, semua akan nampak dekat dalam meter. Paling bestnya yang GR ni, dia punya engine, dia punya suspension, handling dia semua akan different dengan yang biasa punya, sebab dia ada tune dengan yang GR Sport. So masa bawa dia akan rasa lagi confident, lagi sedap untuk bawa. Last, untuk warna dia ada 5 boleh pilih. Ada warna putih, merah dengan hitam. Lagi satunya putih tapi atas punggung dia warna hitam, dan merah atas punggung warna hitam. And of course, kalau you pilih yang tutun color, dia ada tambahan harga. Kalau untuk putih tutun tanpa 1,800, kalau merah tutun tanpa 1,500. Sekarang ni sudah boleh open for booking. Mana yang berminat dengan yang Vios GR ni, boleh roadshow Bicol, semak kelayakan loan secara percuma, dan cepat submit loan, cepat akan dapat kereta first batch. So apa yang nak tahu lagi, komen je dekat bawah, nanti dikerjakan, ataupun WhatsApp Bicol lagi cepat reply. Bye.